Ustaz, dulu banyak saya tinggal solat. Time Ramadan ni tak mau juga saya tinggal tarawih. Boleh ke saya niat qada subuh gabung dengan solat sunat tarawih? Jadi niat qada subuh gabung dengan solat sunat tarawih 2 rakaat. Baik, jawapannya adalah tidak boleh kita gabungkan antara qada subuh dengan solat sunat tarawih dalam satu solat. Ini kerana kedua-duanya adalah solat yang berlainan tujuan dan hukum. Solat qada subuh adalah solat fardu yang wajib diganti. Manakala solat tarawih adalah solat sunat khusus pada bulan Ramadan. Dalam kaedah fiqh, solat fardu tidak boleh digabungkan niatnya dengan solat sunat tertentu seperti tarawih. Jadi, jika niat qada subuh, maka solat itu dikira qada subuh saja, bukan tarawih. Cara yang betul adalah ada dua pilihan yang lebih baik. Yang pertama, kita kena solat tarawih dahulu, kemudian solat subuh qada. Ikut imam, kita solat tarawih seperti biasa 2 rakaat. Selepas selesai tarawih ataupun selepas witir, buatlah solat qada subuh. Ataupun dengan kaedah yang kedua adalah niat qada ketika imam tarawih. Ini juga dibenarkan oleh sebahagian ulama. Bermakna imam niat tarawih, makmum niat qada subuh. Tetapi solat itu tetap dikira qada subuh, bukan tarawih. Walaupun ada qada solat, jangan tinggalkan tarawih terus. Solat fardu tepat pada waktunya. Buat qada sedikit demi sedikit. Hidupkan Ramadan dengan tarawih. Ramai ulama menasihatkan jangan tinggalkan kebaikan yang ada hanya kerana kita masih ada kekurangan. Wallahu a'lam.